kitab. Apabila kita sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kebanyakan daripada kita akan kata Asy'ariyah Maturidiyah. Betul tak? Kita tak kata betul, kita tak kata salah lagi. Tapi saya nak ajak tuan-tuan berfikir. Asy'ariyah Maturidiyah, kalau yang munsif di kalangan mereka, mereka akan kata Ahlul Hadis ataupun Hanabilah. Betul tak? Antaranya Syekhul Azhar Ahmad Tayyib, dalam banyak kenyataan dia kata Ahlus Sunnah ialah Asy'ariyah Maturidiyah dan juga Ahlul Hadis. Dia ambil kenyataan As-Safarini di dalam syarah akidah dia yang selalu kita sebut sebagai akidah Safarini, Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah. Jadi dalam Mu'tamar Shishan, beliau juga sebut benda yang sama. Walaupun bayan khitami bagi muktamar tersebut, mereka telah membuang Ahlul Hadis daripada musamma Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita tak kira lah dia kata Wahabi dah curi istilah Ahli Sunnah wal Jamaah, kemudian guna untuk dia saja. Itu kata sirah dakhili, perbalahan dalaman. Tak semua puak macam tu. Jadi itu biar. Cuma kita nak cerita dari sudut akademik ni. Ahlus Sunnah, kalau yang munsif di kalangan mereka, mereka kata Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga Ahlul Hadis, iaitu Hanabilah lah biasanya. Yang ghairu munsif di kalangan mereka, mereka akan kata Asy'ariyah, Maturidiyah faqat. Jadi kita tanya, soalan-soalan yang selalu ditanya oleh orang awam, apakah akidah para imam-imam madhab, imam-imam salaf sebelum wujudnya Abul Hasan Al-Asy'ari rahmatullahi alaih. Abu Hasan Al-Asy'ari dia lahir bila tuan-tuan? Ya. 260 Hijrah, bai. Oh, ngepek gila pengajar budak sekolah. 260 Hijrah. Kemudian dia duduk dalam i'tizal selama mana? 40 tahun. Sampai tahun 300 Hijrah. Kemudian barulah dia jadi Ahli Sunnah. Dia tanggalkan jubah dia di atas mimbar dan seumpamanya kan. Dan dia meninggal pada tahun 324. Apa sangat tak baca buku langsung lagi. 324 Hijrah. So cuba tuan-tuan tengok frame masa antara Imam Abu Ja'far At-Tahawi dengan Imam Abu Hasan Asy'ari. Nampak tak apa yang saya cuba sampaikan? Abu Ja'far At-Tahawi 239. Maksudnya dia lebih awal daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Betul tak? Lebih awal, 239. Dan lahir dalam keluarga Ahli Sunnah. Lahir dalam keluarga Ahli Sunnah. Asal-asalnya Syafi'i Madhab. Dibesarkan oleh ayah dia sendiri. Kemudian dibesarkan oleh pakcik dia Imam Muzani. Kemudian berpindah mazhab, tapi pergi kepada mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, tapi masih lagi dalam golongan Ahli Sunnah. Maksudnya nasy'ah dia ialah nasy'ah sunniyah daripada awal. 239. Nampak tuan-tuan? Sehinggalah beliau meninggal pada tahun 321 Hijrah. 321 Hijrah, 239, berapa? Hampir 80 tahun kehidupan beliau. Betul tak? 321 239, 1 tolak 9, 2. Betul tak? 11, hampir 82 tahun. Sunniyah, nasy'ah, sampailah mati. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahmatullahi alaih lahir 260. Kemudian hidup dalam i'tizal 40 tahun sampai tahun 300. Start ngaji dan seumpamanya jadi Ahli Sunnah start daripada bawah balik. Beliau tidak terkenal dalam hadis. Nama-nama beliau tidak ada dalam riwayat-riwayat hadis. Sebab Ashabus Sunan yang 6 itu yang paling lewat meninggal ialah Al-Imam An-Nasa'i rahmatullahi alaih pada tahun 308 Hijrah. Ya tak? Jalan dah ni. Sebab Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahmatullahi alaih, walaupun dia hidup zaman A'immah, dia lahir pada zaman Bukhari, pada zaman Muslim. Imam Bukhari meninggal tahun 256. Imam Muslim rahmatullahi alaih meninggal tahun 261. Memanglah dia baru lahir. Tetapi kalaulah nasy'ah dia ialah nasy'ah sunniyah,
lakana lahu sya'nun kabir. Dia akan ada kedudukan tinggi dalam Islam. Sebab Imam Abu Daud rahmatullahi alaih meninggal 275, Ibnu Majah 273, Tirmizi 279. Nampak tak tuan-tuan? Tapi sebab dia hidup dalam i'tizal selama 40 tahun, dia tidak ada kaitan dengan hadis, dia tidak ada kaitan dengan i'tiqad ahli sunnah, dia tidak ada kaitan dengan ulum-ulum Islamiyah di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Nampak tak tuan-tuan? Jadi sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada dia, beliau bertaubat daripada mazhabul i'tizal pada tahun 300 Hijrah. Dalam masa 24 tahun tuan-tuan, beliau menuntut ilmu dan seumpamanya, tetapi beliau hanya terkenal di dalam bidang i'tiqad dan juga maqalat. Itu sahaja tuan-tuan. Persoalan yang ditimbulkan oleh ramai orang, kenapa i'tiqad dinisbahkan kepada beliau, tidak dinisbahkan kepada ulama yang lebih awal daripada beliau, bahkan menulis kitab macam Al-Imam At-Tahawi rahmatullahi alaih. Kenapa tidak ada orang kata saya ahli sunnah Tahawiyah? Kenapa ahli sunnah Asy'ariyah Maturidiyah sahaja? Kenapa tidak ahli sunnah Tahawiyah? Satu persoalan yang tuan-tuan perlu tanya, kita nak memecahkan tabu. Sebab ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang mengatakan bahawasanya ahli sunnah Asy'ariyah sahaja ataupun Maturidiyah sahaja. Selain daripada itu bukan ahli sunnah. Fa'ina Tahawi? Di mana Imam Tahawi? Aqdam, Nasyiah Sunniyah daripada awal. Tuan-tuan, kita bukan nak kritik Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, cuma kita nak betulkan cara kita berfikir. Nampak tak tuan-tuan? Bila orang tanya, mu mazhab apa akidah? Bila kita kata kita Tahawi, apa orang akan kata kepada kita? Wahabi, Salafi, Mujassimah, Musyabbihah, Hasyawiyah. Nampak tak tuan-tuan? Tapi ala kulli hal, kita nak kata Al-Imam At-Tahawi rahmatullahi alaih wujud sebelum itu dah menulis kitab. A'immatus sunnah yang lain wujud sebelum itu dah menulis kitab. Kalam mereka manthur, diriwayatkan secara bersanad oleh Al-La'likai di dalam i'tiqad ahli sunnah dan ulama-ulama lain. Jadi tuan-tuan, kita nak kata bahawasanya min aqdam al-kutub al-mu'allafah fil i'tiqad allati wasalatna pada hari ini ialah kitab Al-Imam Abi Ja'far At-Tahawi. Satu kitab yang mana ghairu mashkuk, tidak disyaki. Memang kitab yang mana sahih nisbah dia. Bahkan ahlul firaq daripada pelbagai aliran berebut-rebut untuk mensyarahkan kitab ni. Nampak tak tuan-tuan? Asy'ariyah pun syarah, Maturidiyah pun syarah, Ahbash pun syarah, Saqafiyah pun syarah. Said Fudah nak buat nisbah ke mana macam dia? Whatever, dia pun syarah juga. Semua cari kitab ni untuk disyarahkan. Sebab apa? Sebab ini merupakan satu matan yang mana asil dalam turas pengajian akidah Islam, dan satu orang syakhsiyah yang mana ghairu mashkuk fiha, iaitu Al-Imam At-Tahawi rahmatullahi alaih. Nampak tuan-tuan kepentingan kitab ni? Cumanya apabila ahlul kalam mengambil kitab ni, dia akan jadi syarah ahlul kalam. Apabila yang salafi ambil, athari ambil, dia akan jadi syarah athari. Kalau yang ahbash ambil, dia akan jadi ahbash. Kalau ada orang yang muyul kepada Syiah, dia akan cerca sahabat dalam bab-bab akhir. Nampak tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, kalau dah baca banyak syarah, tuan-tuan boleh buat muqaranah. Tuan-tuan baca syarah yang pelbagai, tuan-tuan boleh buat muqaranah untuk kita tengok di mana perbahasan-perbahasan yang mana berbeza di antara madaris-madaris ni ketika mana mereka mensyarahkan kitab yang sama. Tapi orang yang nak baca, dia kena ada tamakun dalam ilmu dulu. Jangan dia baca dalam keadaan dia masih lagi muda, baru, hijau. Tak. Sehingga kalau dia baca kitab-kitab ahlul bid'ah, dia akan terpengaruh dengan bid'ah mereka. Nampak tak tuan-tuan? Tuan-tuan boleh baca syarah As-Saqqaf, dia kata sahih akidah Tahawiyah, betul tak? Tuan-tuan boleh baca syarah Al-Harari, tuan-tuan boleh baca Asy-Syarhul Kabir ala Tahawiyah oleh Syekh Said Fudah. Tak, tuan-tuan boleh baca syarah-syarah lama terhadap akidah Tahawiyah di atas jalan Maturidiyah, Al-Ghaznawi dan seumpamanya. Tak, Asy'ariyah pun syarah juga. Semua nama-nama kitab tu disebut oleh Syekh Syuaib di permulaan tahqiq beliau terhadap syarah Ibn Abil Is, dan juga telah ditalkhis oleh Syekh Salah Khalidi
Tak, di dalam Al-Qabasat As-Saniyah telah disebut nama-nama kitab tersebut. Tuan-tuan boleh cari kalau tuan-tuan nak cari.